Okay, welcome back to RR.Unscripted. By the way, this podcast is brought to you by Debt8SG. Kalau ada masalah hutang ke ataupun ada masalah untuk melangsaikan segala hutang dengan bank, licensed lenders ataupun awak adalah seorang guarantor dan tiba-tiba hire lari dan uncontactable and you have to pay for the car dan anda juga dikejar oleh creditors. Kalau ada masalah macam ni, jangan lupa kontak kami. Okay, I can give you advice and I promise to you, saya janji that you all punya stress will go away. That's my promise to you. Saya hanya perlukan 45 minit of your time to invest to meet me, to clear stress, and saya akan berikan solutions, the best solutions that you can have untuk melangsaikan hutang anda semua. So jangan lupa call ataupun WhatsApp di talian 93821253 93821253. Boleh jangan lupa follow this YouTube channel RR.Unscripted. Subscribe please, and dan juga follow our socials, Instagram, TikTok dan juga Facebook. Debt8SG. Okey, dan boleh lungsuri laman kami www.debt8.sg. So pada hari ini, para hadirin hadirat sekalian, hadirin hadirat yang sekalian pula, bukan para hadirin hadirat sekalian, tapi my YouTube viewers, okay, I'm going to interview seseorang ni yang dipanggil Pak Jofe, dan beliau adalah I can call him as a pakar keris, and he have a lot of keris collections. Ada banyak lagi soalan yang aku nak tanya kepada beliau, yang mana mungkin ada soalan yang mungkin a bit kontroversi, dan kita tengok macam dia jawab. So, kita akan pergi ke museum beliau. Come, follow me, let's go. Aku dah lama cari makan dengan suara aku. Kena kecam, kena hina, semua aku dah rasa. Tapi aku tetap bangkit, sebab kalau jatuh sakit weh. Dulu buat podcast, sekarang aku buat vodcast. Cuma kali ni aku tak duduk diam depan mic je. Aku ubah konsep. Aku jalan dari Singapura ke Malaysia sampai Indonesia. Nak cari cerita yang terpendam, kisah lama yang mungkin kita lupa, dan kisah baru yang kita tak pernah tahu. Ini bukan vlog biasa. Ini tempat real jumpa raw. Kat sini, kita hidup tak ada skrip, tak ada tapis, dan kadang-kadang tak ada otak. Selamat datang ke RR.Unscripted. Museum kat sini Mahi itulah. Selalu aku dengar pasal keris-keris ni kan, ada pendamping lah, ada jin lah kat dalam dia. Jadi bila dia collect banyak keris kan, kau rasa rumah dia ada banyak jin tak bro? Itu kita tak tahu bro. Pasal aku dengar kenapa Pak Jofe itu aku nak kena tanya dia juga ni. Jaga jangan tengok blog dia bro, jaga ni kita nak pergi museum ni sekarang ni. Jom kita naik lift. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada Mahi lah kerana recommend aku Pak Jofe. Mahi sebenarnya ni dia talented tau guys. Dia boleh joget. Dia silat dulu. Dia memang silat. Habis dari member ada keris. Dan mungkin kau ada member apa lagi Mahi? Tak tahu tak tahu. Kanan dia cakap kanan. Sekejap betul kanan. Okay, let's go. Apa yang let's go jaga unit number Mahi. Kita sekarang nak pergi rumah Pak Jofe, which is his museum. Assalamualaikum. Sini. Nanti okey kita nak pergi. Aku bawa korang dekat the collection of keris guys. Very interesting. Assalamualaikum Pak Jofe. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih sudi. Masuk. Saya letak luar je lah kasut. Boleh masuk dalam pun boleh. Letak dalam. Dalam. Terima kasih Pak Jofe. Kenalkan ni teman saya Mahi, teman awak Mahi yang recommend awak kepada saya tentang awak ni, keris collection ni. Okey, saya tok dia jom masuk.
Okey, nak tutup pintu boleh tu? Benda No worries. pun boleh. Tapi tak apalah, biarkan buka pun boleh. Sekejap. Boleh kita shoot semua ni? Boleh. Tak ada masalah, boleh. eh? Tak ada masalah. Oh, you pun memang ada YouTube channel? Ada. Ah. Ya. Nampak ni Pak Jofer, dia adalah seorang YouTuber. So your channel is The Keris Collector? The Keris Collector. The Keris Collector Wah, dah lebih daripada 1,000 subscribers Dah lebih dah sekarang dah 1,500, 1,600 gitulah. Alhamdulillah. Tapi biasalah kita kalau menyampaikan yang fakta ni kan, facts ni kan. Biasanya orang tak minat sangat. Kalau saya buka cerita mistik-mistik seram nanti mesti berdouble-double. Tapi itu bukan maksud nama saya lah. Okey, sebenarnya Pak Jofer ni, saya telefon berbual dengan Pak Jofer yang mana beliau collect keris dan tadi dekat bawah tadi bila on the way nak datang rumah you kebetulan kan. Pula tersempak. Kebetulan tersempak. Saya tadi berbual lah dengan penonton-penonton ni lah. Pak Jofer biasanya, okey, kenapa nama Pak Jofer? Oh, ceritanya sebenarnya itu nama tu diberikan oleh seorang sahabat saya lah di Indonesia. Macam dulu saya pun mengembara kan, nak kenal-kenal dan kolektor-kolektor. Dan dulu nama saya Khairi Johari. Tapi dia orang lebih mudah ingat Johari. Okey. Tapi masa tu pula bila saya travel, saya suka pakai saya punya fedora kat atas ni. Fedora. Jadi Macam topi, satu topi lah. macam topi Indiana Jones lah dia Oh, panggil okey, tu. okey. Jadi dia tengok ni Johari dengan fedoranya. Oh, panggil nama dia Pak Jofer cocok ni. Oh, cakap apa? Dari situ nama Pak Jofer tu melekat. Tadi awak punya telur Indonesia tu nampak dengar macam pekat kan tadi, dah biasa memang selalu Pasal pergi. dulu rajin lah ke Indonesia, ke Sulawesi, Makassar semua. Pergi ke sana untuk Biasa bila ada kenalan kan yang mana ada kolektor, kita pun masa tu kalau dianggap masih awal dalam perjalanan mengumpul ni kan. Jadi mana ada peluang, dia jemput, datanglah Pak Jofer tengok koleksi saya. Ya, bisa. Oh, bisa. Datang ambil pasport dah pergi. Lepas tu bila sampai tu kan macam rusa masuk kampung. Sekarang ni macam mana? Kat mana ni? Aku pun tak kenal orang ni. So dekat sana tu kira-kira macam kampung-kampung ke ataupun Oh, tak juga. macam bandar gitu? Dia macam bandar, macam ibarat macam Malaysia kan. Kalau ada kawasan dia punya dia panggil bukan bandar, dia punya pekan, kawasan pekan. Yes. Dia ada bandar macam city macam Jakarta tu macam cosmopolitan lah. Tapi bila keluar ke pendalaman kan, tu mula nampak macam masuk sebiji itu. Dan yang paling best nanti bila masuk kawasan kampung lah. Pasal kampung ni banyak-banyak benda yang kita mungkin tak pernah tengok. Dah berapa lama Pak Jofer Pak Jofer. Sedap pula nama dia Pak Jofer Pak Jofer kumpul keris-keris ni. Okey, kalau nak ikut asal permulaannya, keris pertama saya tahun 1997 gitu. Itu masa tu mak saya, keluarga saya family, pasal masa tu saya ada exam sekolah kan, dia tak boleh pergi bersia-sia kan. Umur berapa tahun tu? Exam sekolah? Kira kan 16 17. Oh, secondary school lah. Dalam gitulah. Okey. Jadi bila mak saya balik, pasal dia pesan, okey nak apa-apa tak? Okeylah, carilah benda pelik-pelik ke, keris ke apa. Saya cakap seluruh je. Sekali tak tahu cerita, mak saya pergi jalan kat mana, kawasan Central Market ke apa. Dia macam ternampak satu keris, cakap ini macam sesuai sangatlah ni. Okey, dia beli. Okey. Dan itulah permulaannya. itulah. Dan keris tu saya masih ada lagi. Itulah masih ada lagi. Ada lagi. Keris tahun 97. 97. Tapi bila apa yang saya fahami sekarang, itu keris ibarat macam keris-kerisan lah, keris more for tourist piece, for souvenir. Dia bukan istilah macam keris collectible yang betul-betul antik ke apalah. I see. Okay, so macam mana kita nak start ni? What do you want to apa yang you nak introkan kita tentang keris-keris ni? What is your you mesti ada favourite keris. Mesti ada keris yang ada kadam, yang ada jin. Kadam jin. Kadam saya tak main. Saya simpan keris, saya tak simpan kadam. Pasal apa yang saya faham Pak Jofer, bila cakap pasal keris ni, saya dikenal seseorang yang dia kira pakar mistik ke ataupun dia memang rukiahkan orang, dia ada buat perubatan. So dia mengatakan pada saya yang mana sekarang dia tak berapa kuat lah. Tapi dia cakap dulu kalau kita nak buat video, dia boleh bawa saya pergi mana-mana untuk cari keris. Yang mana dia boleh
contoh tempat ni satu spot dia cakap okey sini mungkin ada keris, dia baca tak tahu apa, tiba-tiba nanti keris akan keluar. Dan dia akan dapat keris tu, dia boleh simpan. Dan saya tanya, ini keris ni biasanya keris ni hak siapa ni? Dia cakap ini keris ada keris bunian lah, ada keris makhluk halus kah? Adakah itu benar? Okey, kalau nak mengikut pengalaman saya cerita pengalaman. Kalau orang lain dia betul-betul nampak depan mata tu, itu I wasn't there lah. Jadi saya pun tak boleh mensahihkan atau membenarkan atau mengiyakan. Tetapi kalau dari pengalaman saya, sejujurnya, baru dulu mengenal keris kan, saya pun dengar, macam syok lah, betul ke keris ni boleh tarik, boleh apa, dia boleh tanah ke apa lah, alam sana, alam ni. Tapi ini satu pemerhatian saya, apa yang saya amati. Dia cakap ni, misalnya, ni keris ni di alam sana gini. Nombor satu, first kali saya what struck me first, asal buruk nak keris ni. Maaf cakap alam sebelah ni, apa salah kasih lah emas ke belian ke, mesti kalau kata mesti wow kan. Ini nampak macam maaf cakap lah, kalau dulu ni macam aku boleh jumpa kat Sungai Road je. Maaf cakap ini pemerhatian saya. Tapi saya tak cakap lah, kalau dia tunjuk saya iakan aja lah. Tapi ini apa yang saya fikirkan. Jadi kalau nak cakap bab mistik dulu, main kat Indonesia, ada orang cakap, saya bisa tarik pak, bila saya tarik. Bila kita duduk tengok tu, nampak macam real. Nampak macam real. Memang pernah kat Indonesia, orang nampak macam real. Tetapi, apa dia? Ini dia. Saya punya orang pun, I'm more scientific based. So, saya biasa dulu, kalau misalnya, just set. Tapi perasan tak? Orang kalau macam gini, dia cakap, dia boleh kait. Tapi dia mesti cakap, cuma malam ini sekian boleh buat, boleh gini, boleh gitu, gerak-geruk kan. Dia mesti ada time frame tau. Ada malam dia lah. Bukannya macam, sekarang juga buat, timbulkan keris saya nak sekarang juga. Tak boleh kan? Tak boleh. Kita pak, kau fikir logik. Apa pasal? Dia nak kena plan dulu. That's the keyword. Jadi, apa saya buat, saya pun biasa saya pasang korang lah. Ni sekian ni saya kat gini kan. Pasang. Perhatikan dia, gerak-gerik dia daripada hari ni sampai that period yang dia janjikan tu. Jeng. Inilah cerita yang saya sampai hari bila fikir balik gelak juga ni. Nanti dia akan pergi ke tukang keris ke atau pandai besi atau yang buat kerisan, buat macam keris souvenir tu kan. Dia tempat ada tak payah siap nak kau nampak macam pelik sikit. Dia beli. Dia beli. Dia pergi sana, dia pergi tanam benda lah tu. Sekarang cakap, ini silap mata ni. Ini macam settingan ni. Settingan ni, kalau dalam bahasa Indo sekarang dia, settingan. Settingan. Setting. Jadi bila malam Kim datang, buatlah macam kita tak tahu cerita. Dengan dia punya, ini betul drama wayang betul. Keris keluar? Keris keluar. Padahal kalau betul-betul tengok sebenarnya ada tali tu. Ada orang lain dah tarik. Kalau tak tu, kalau betul-betul dia betul keluar, macam bahasa daripada dalam tanah, nothing, tak ada apa-apa boleh keluar gitu. Pun pelik. Tetapi yang biasanya nanti dia sana. Dah kita berlari. Korek semak ke apa, pokok-pokok dah. Dah terpacak kat situ. Jadi fikir logik. Betul, tak ada. Lepas tu yang kakaknya nanti, ni masih panas pak, tak boleh ambil malam je. Panas. Nak kena simpan. Tak apa lagi. Tak apa. Iyalah. Jadi apabila contoh bila perkara tu berlaku, bila keris tu dah dapat, dia akan simpan ke ataupun dia akan jual dengan harga yang mahal? Mestilah dia kata. Nanti ni bab tu, bab keduanya nanti dia. Ini ikut ni leluhur Pak Jofen punya leluhur ni. Gini. Tapi kena ada maharnya. Gini. Cakap, dalam hati, kalau ini keturunan aku, apa salah aku pula kena bayar? Apa salah? Ni kena mahar tebus. Mau ditebus. Iyalah. Iyalah. Saya pun iyakan je lah. Tapi balik scientific, is it one off thing atau tak? Berbanyak-banyak yang saya dah buat settingan, tapi tak apa. Yang ini pun, yang dos ni pun banyak ada arwah dah pun. Jadi ni saya ceritalah. Ni pengalaman saya. Jadi terus terang sejujurnya lah, dalam semua katakan 4 ke 5 kali ke 8 kali 10 kali saya pergi, ini semua set up. Is it? Ini pendapat saya. Jadi guys, kita bukan nak cakap Pak Jofen salah ke Pak bukan nak, saya tak cakap dia tak wujud. Pasal ini pengalaman saya. Memang kita rukun iman kita harus percaya kepada yang gaib. Tapi apa yang Pak Jofen ceritakan ni adalah pengalaman beliau. 5-6 kali dia mau nampak settingan. Jadi kalau korang mungkin ada yang pakai keris yang tengah tengok ni Pak Jofen tipu, itu korang punya pendapat masing-masing. Ini apa yang Pak Jofen share ni adalah pengalaman beliau. So Pak Jofen macam mana ni? Apa yang kita nak tengok sekarang ni?
Okey, Ya. kalau macam ini kan. Banyak Pak Zulfi keris-keris ni. Okey, kalau ikut pada ini display kat sini je kan. Ya. Ini ada gabungan yang mana antik dan mana is custom commission. Okey. Okey, yang mana dibuat kan modern commission lah, ini saya tempah lah. Ada. Jadi kalau nak tengok keris yang paling mahal dalam collection saya tak mau sebut harga, tapi ini kalau you Google kat mana ke All Channel Indonesia punya interview pun saya dah pernah cakap harga dia berapa. Oh, is it? Nampak yang ni yang ada warna emas tu? Yang ini, yang pendek sikit ni. Ini saya pakai line Ahmad News pun. Mas ya, mas. Boleh nanti sebentar. Saya lupa nak unlock. Oh, boleh buka Boleh pegang boleh. Terima kasih Pak Tak ada Zulfi. pantang, tak ada apa. Tak ada pantangnya, takut ada kadam ke apa, tak ada. Tak ada lah. Ini keris yang paling mahal. Tak berapa besar ya? Ini kalau ikut ceritanya, bismillah. Okey. Alright. Okey, ni baru buka satu ni, macam mana cerita saya boleh buka ni? Tak apa, kita buat yang cerita satu ni lah. Okey, boleh. Ceritanya keris ni yalah, setiap orang tu kan ada masanya dia ups and downs kan. Betul. Masa tu saya down, adalah ada beberapa masalah. Jadi bila saya dah overcome those obstacles, saya fikir okeylah, saya nak buat satu keris custom untuk aku punya lah. Jadi ini macam boleh jadi my pusaka keturunan lah. As a symbol that I survive the hardship. Yes, you know. Okay. Jadi that time ini ditempah di Kelantan ya, di Kelantan. So you tempat you design the keris ke? Oh tak, saya punya cara saya bila cakap dengan sahabat saya ni, okey, cikgu saya nak macam keris peribadi untuk pakaian. Ni dia pun propose keris selit. Dia jenis macam ni, jenis selit. Selit ni sebenarnya dia ibarat macam seremonial tau. Biasa dipakai emphasis ni pada hulunya. Hulunya mesti nampak gah, nampak wow, dia punya carving ni apa tau. Jadi keris selit biasa orang kalau untuk majlis kita tak keluarkan, ni bukan keris nak pergi bertempur, tapi kalau emergency berjati juga. Jadi ceritanya saya tempah tahun 2009 tak silap. Okey. Siapnya tahu berapa? Tahu bila? Berapa? 2011. Lama 3 tahun. 3 tahun. Pasal kalau dulu pun walaupun ialah nak buat tempahan ni, dulu dia orang tak pandai online ni kan. Jadi semua antara kita kenal dia tukangnya atau kan, ataupun kita amanahkan lah satu orang untuk tu. Jadi menurut sahabat saya ni, namanya Cikgu Nasir lah daripada Kelantan. Masih ada lagi Cikgu Nasir? Dari Taya lah. Dari Taya lah. Alhamdulillah masih sihat lagi. Alhamdulillah. Dia pun guru silat juga. Okey. Okey. So jadi ceritanya daripada kayunya ke batang, ke ukiran dia ambil best of the best. Kirakan macam jenis ni grade AAA. Kayu apa yang digunakan ni? Ini kayu kemuning lah. Kayu kemuning. Kayu kemuning emas. Kalau daerah Nusantara, daerah apa ni? Kelantan. Ada Peninsula Malay. Peninsula Malay. Okey, Peninsula Malay. Ni ada map ni. Peninsula Malay biasanya kayu kemuning emas lah yang menjadi the norm. Okey. Okey, dan biasanya ni kayu batang ni batang serunai, bahagian ni bahagian batang serunai. Biasanya kayu yang lebih softer wood. Dia tak boleh kayu kemuning dah keras. Batang serunai ni pun kalau keras, bilah akan tumpul. Bilah ni dia punya blade. Keluar tarik kan, nanti dia punya tepi tu, the edges tu, kena dengan pula kayu yang kasar, yang keras, nanti dia akan menumpulkan. Dia akan tumpul. Jadi itulah cerita ni sebab dia pakai bilah batang serunai ni biasanya daripada kayu yang lembut. I see. That's the reason. That's the reason. Tetapi pun ada juga scientific rational. Kalau ini keras, bila you nak gunakan ini sebagai senjata, bila you takut kepala orang, patah kat bahagian leher dia. Pasal keras dengan keras. Jadi bila dia keras dengan lembut, dia ibarat the energy can travel, jadi dia tak akan concentrate at one weak part. This is considered scientifically lah. Pasal kalau let's say ini keras, memang dia boleh patah. Kalau keras dengan lembut, kalau kita ketuk pakai sini, the energy will transfer here, dia tak akan patah lah. Saya digress sikit lah. Boleh. Ini buat contoh ya. Ni keris apa ni pula? Ini rasanya Bugis Riau ni. Bugis Riau? Okey. Macam ini sebenarnya kayu, kalau you tap on ni, it's very soft metal, soft wood. Yeah. Ini is more solid, betul tak? Betul. Okey, nah misalan bismillah. Okey, kalau orang dulu bila buat permainan, ini je tak buang.
Dia pegang? Ini pegang. Pasal misal, maaf, saya bukan nak be disrespectful, ni buat demo. Misalan, Okey, boleh. saya boleh buat gini, misalan, saya tarik awak. Oh, you tarik Ini juga, saya tikam awak. Mana? Oh, tak terfikir pula. Ini boleh. Ini saya gini kat leher. Break your jugular. Ini ibarat kapak. Jadi kalau bayangkan kalau ini bukan kayu keras, bila saya ketuk, dia akan patah kat bahagian leher dia ni. Jadi dia ambil jadi ibarat macam spring. I see. Pasal permainan keris ni kalau menurut guru tua lah, orang kalau skill dia hebat, dia tak payah keluarkan keris dia. Dia tak payah, dia cuma pegang dah boleh. Tak payah. Atau misal biasanya kalau macam you datang nak challenge me apa kan. I akan tunggu siapa keluarkan keris dulu. Kalau you keluarkan keris dulu, kalau orang dulu dia tahu your skill is not there. So what is going to happen is senjata makan tuan. I will kill you with your own keris. Oh, is it? Yes, there is a technique. There is a technique to it. Yeah, I don't know that. Actually, this thing yang boleh pegang, panjang boleh ni, pegang. boleh Masih Boleh. Yang panjang ni, bila tadi Ini bahan dipanggil sampai keris. ni sampai keris Sampai keris. Bila Pak Jofri tadi aku pilih terikut bro. Dia ini kuat And bila dia cakap gini, dia boleh jadi kapak betul. Oh, I see. Okay. Terima kasih. Balik pada cerita keris peribadi saya ni lah. Tapi keris peribadi ni kira ini pun kuat juga dari sini Ni. Okey. Dan ini namanya kalau keris yang ada macam ini dia panggil tatahan. So macam it's actually a symbol of macam kalau you orang berada kan. Ada tatahan kita tahu lah orang ni orang kaya ni, orang ada duit. Ujung dia ada tatahan ni, nampak orang berada lah. Dia tak kisahlah hujung ke tengah ke atau kadang-kadang the whole piece tu kan macam you can see some of it okey. Tapi ni emas 916. Masa tu tahun tu kebetulan lah harga emas pun nak dekat 2011, you look the charts harga emas tidur naik jadi mahal. Sampai sahabat saya pun tanya, betul tak pakai emas? Buat je cikgu. All the way. Ni emas 916. 916. Pasal kalau 999 terlampau is too soft. Dia boleh cepat macam ini can kemik ke apa kan. Jadi 916 there's a hardness to it. Dan ini delima. Orang Melayu kita kalau dengar delima, wah ni delima alam mana ni? Ini delima dekat dalam bahasa orang putih ni ruby lah. Ruby ruby betul lah ni. Ruby triple A grade. Nak tahu? Maaf, sekejap ni saya kasih demo. Boleh. Di sini dah ada recording kan, saya nak tahu macam mana. Nak tahu ruby ni original tak original? Boleh. Tahu macam mana? Macam mana nak tahu? Tahu tak? This is ruby. It's real ruby guys. Batu kecil ni is real ruby. Ada dua kat sini. Ada banyak lagi kat sini ada lagi. Ini is UV light. Ruby will react with UV and you start to glow red. Nampak merah. Nampak? Nampak ni? Ini semua maknanya ni ruby original. Ini original lah. Pasal kalau ruby je masak kan, yang masa they call it it's actually treated lah. Kalau Melayu kita kan siapa main batu ke apa kan, dia cakap ini batu masak, batu apa, does it means actually is treated. Pasal kalau betul-betul ruby, kalau tak silap ruby ke emerald ke apa, kalau tak treated, kadang-kadang dalam dia nampak kotor. Tapi kalau macam jenis yang kecil-kecil gini, why I can say is part of a triple A grade punya original mineral dia. Pasal biasanya dah kecil-kecil pun kadang dia yang kotor-kotor kadang tak nampak. Tapi masa dia tak di heated or treated. Pasal the ruby why is treated is to cover all the internal cracks. Jadi dia macam ada high pressure kan, dia akan masukkan some resin ke apa. Jadi nampak batu cantik je, bersih je. Jadi kalau bersih sangat pun ini betul tak betul original. Tapi pasal kalau original clean ruby, minimum 10,000 tak lari tu. Yes, dia bukan murah. Tapi kalau ni 300 500 tahulah ni batu masak lah ni. Batu masak. Tapi ruby juga. Cuma yang tak sedapnya dah di-treated lah. I see. So ni ada tali ni, kenapa ada tali? Ini untuk lock ni. Ini logik dia untuk kalau logically, bahasa ni orang Melayu kita macam ni nak kunci keris. Logiknya sebenarnya jadi kalau saya terbalikkan dia tak jatuh. Ataupun kalau dulu ini benda boleh bawa macam gini. Faham tak? Pegang je tak terjatuh. Ingatkan takut keris terbang malam-malam ke apa? Tak ada. Pasal orang ada dengar je cakap, ini kalau istilah dulu dia panggil ni pasung semangat. Pasung semangat. Pasal kita dengar pasung semangat, semangat apa je kan. Tapi ke logik lah, kalau keris tu tiba-tiba dia terjatuh, dia ada semangat tinggi ni. Orang ingat ni ada semangat, ada apa lah kan. I see. So nak buka keris dia ni. Nak buka keris. Tapi sebelum tu kan, apa yang buat keris ni unik?
Ini pasal sampai ada orang offer saya ni, dia dekat nak beli. Saya kata maaf lah, ini peribadi tak beli. Dia, okey, sekarang dia tengok jeng. Oh, This is naturally occurring yang macam dragon ni. Is it dragon? Ini is like a Rorschach test, no. What do you see? Ada orang cakap nampak lain, ada orang nampak anjing, ada orang nampak itu, ada orang nampak itu. Apa nampak? Saya nampak macam No right or wrong, no right or wrong. macam dragon pun ada, macam ular pun ada. Okey. Tuan cameraman, Kau nampak apa, Mai? Kau nampak apa? Kalau pada anda lah. Apa kau nampak? Macam belakang dia ada ekor. Ular. Saya bila first kali saya nampak, saya teringat satu je. Kalau istilah orang ruqyah ke apa, dia akan panggil jari tauhid. Bila kita buat tahiyat awal, tahiyat akhir. Ni jadi dekat sini. Jadi inilah kata orang tu yang ini one in a million ni, tak boleh jumpa naturally occurring pattern macam ni. Betul. Jadi sebab tu saya cakap ini Chris peribadi dan saya punya favourite dan keunikannya. Memang drone design nampak gambar macam gini ke? Bukan tak. Kayu tu memang dah ada pattern yang kat sini macam gitu. Masa mula-mula saya ingat ini cikgu ni dia pakai api ke. Tak, ini asli dia punya pattern macam gitu. Bila belah kayu pokok tu, ikut nasib lah kerana dia nampak. Jadi tukang kan ada yang mahir, bila dia tengok ini macam artistic value. Jadi akan potong bahagian tu. Jadi dia jadikan bahagian samping. I see. Okey. So, ni bismillah. Okey, handle dia sebenarnya boleh diubah suai. Pas tak dimatikan. Boleh. Oh, boleh. Betul. Dia kalau orang dulu mengikut orang dulu, handle yang dah di lock itu maksudnya bilah tu pergi perang. Jadi dia tak tertanggal. Jadi kalau waktu peace time biasa orang kan suka mix and match kan. Macam accessory jadi dia akan tukar. Jadi kalau ni untuk pakaian peribadi saya tak kunci mati lah. Yalah. Kilat ni besi apa ni? Ini kilat pasal minyak je. Pasal minyak. Pasal minyak. Tapi ini bilah jenis bilah melela. Dan melela ni nak identify senang dia tengok lurah dia. Cuba boleh pegang. Boleh. Rasa berat ke ringan? Rasa ringan. Unik bilah melela ni kalau nak bandingkan crash yang dulu-dulu, pasal crash ni besinya dibuat bukannya cara macam smelting tau, pasal jadi macam alloy dicampur tak. Dia besi dilapis. Jadi bila dilapis, bilah tu akan jadi berat. Nanti saya akan tunjukkan yang mana boleh beza ni. Bilah lama-lama dulu dengan yang bilah moden atau bilah yang jenis bilah melela. Melela tu apa? Okey, melela ni ini yang corak macam ni berlurah, ni berganja iras pula. Ni berganja dan ada ini graining ni atau duri pandan ni. Ini description untuk bilah melela lah. Okey. Tetapi yang unik ni pasal orang kalau dulu orang dengar ni macam dia, kalau bahasa orang putih orang panggil fullers dalam bilah ke apa kan. Orang ingat ini pasal dia macam longkang ni. Jadi bila dah ditikam tu kan, darah akan berpancuk-pancuk keluar. Tapi sebenarnya tidak, bukan. Apa tu? Lurah ni sebenarnya dia menguatkan bilah tu. Tetapi at the same time dia meringankan bilah tu. Meaning you don't use a lot of material. Oh, is it? Jadi sebab tu sturdy ni. Ini kalau tikam pokok pun ini tak patah, tak bengkok bilah ni. Dia tembus masuk. I see. So, kenapa nak kena ada yang sengit-sengit ni dia panggil apa ni? Okey, kalau ini dipanggil luk atau lekuk lah. Lekuk. Kalau ikut pemahaman orang dulu-dulu orang Melayu ni kan kita ni ibarat macam orang berdagang. Tugasan lebih pada ke laut kan. Jadi untuk mengingatkan kita lah perjalanan tu lah. Ibarat macam you go on journey pun ada ombak kan. Jadi hidup ni pun ada ombaknya, ada masa naik, ada masa turun. Tetapi akhirnya kesudahan kalau diperhatikan bilanya mesti akan macam melekuk kan. The reason why dia melekuk itu untuk filosofinya humility. Lagi tinggi you naik, you berkuasa ke apa ke, berjawatan ke, jangan lupa satu hari you akan jatuh. Dunia tu akan berpusing kan. Jadi sentiasa mesti jadi seorang yang ingat daripada mana kita datang. That's one of it, and also to always be humble lah. I see. Jadi ini pun satu peringatan. Tapi kalau macam crash ini just specific for this crash, yang buat uniknya sebenarnya you perasan tak macam ada corak-corak ini kan? baik juga tau sebenarnya ni. Sebenarnya cerita je macam ni tau. Okey.
bila ni sebenarnya dah siap, ini semua tak ada. Jadi bila cikgu sahabat saya tu cakap dia nak hantar ke Singapura, sekali hari yang sepatutnya dia hantar, dia tiba-tiba call saya, "Cing, apa hal? Cikgu ada masalah ke?" "Oh, tak ada masalah. Tukang dia semalam dapat mimpi lah pasal crash ni, dia nak modify sikit. Boleh dia minta izin saya lah." "Oh, mimpi ni sudah baik ni. Luar biasa." Mimpi apa? Itu saya tanya, mimpi apa? Tukang cakap tak payah tahulah, tapi dia dapat ilham tu, cakap ini petanda baik lah. Okey. Jadi okey lah, saya cakap tunggulah lagi I think it was delayed about 3 minggu gitulah. Okey. Sekali bila saya sampai, kawan saya tu, sahabat saya, dia pandai. Dia tak nak hantar gambar dulu tau. "Oh, baik. Oh, baik cikgu. Tak apa, nanti tengok sendiri." "Oh, dah tak sabar ni kan." Hari dah sampai. Bagi dekat post center tu pergi ambil sendiri dia tengok. Jadi ini kalau ikut dalam buku rujukan mana-mana, this is the first of its kind. Oh, is it? This is the first of its kind. Dalam buku pun in tak the ada. whole world ke ataupun? Kalau dari pengalaman saya lah, ini the first I see it like this. Okay. What you see later is actually orang dah dapat idea bertukang tu kan, dia try to adopt. Buat macam-macam lah. Tetapi kan, pasal ni ceritanya, kalau pada saya lah, benda yang dapat ilham daripada mimpi ke dapat idea ke apa kan, the artistic value is lain. As compared to macam orang nak buat mass produce lah, buat ikut lah. Tak sama. Jadi feel dia pun tak sama. Sentimental value dah tak ada. Dan juga kalau perasan, ini dipanggil kembang kacang ataupun belalai gajah lah. Oh, kan, okey. nampak ini dia orang panggil bibir gajah. Okey, bibir gajah macam mulut kan. Tapi perasan tak dia punya tu actually nak bercantum. Betul. Bercantum ke tak tu? Bercantum. Pasal apa saya dah nak try slip kertas ke tak boleh. Tak lepas. Jadi kan dia solid tu. Kalau ikut filosofi orang dulu, ini dia namanya jenis keris bungkam. Keris bungkam. Meaning maksudnya apa? Dan cantik urat je pula look 5. Look 5 ni biasanya more for people with oratorial skills. Macam example, if I doing business, I'm doing a lot of talking. Jadi apa aku cakap kau akan terpengaruh punya. Oh, is it? Ceritanya. Saya tak percaya gitulah. Tapi I based on basic logic. Kalau you don't do BS, you don't pitch BS, mesti people are convinced, betul tak? So same thing. Jadi I just think ini macam kebetulan je. I mean something untuk for conversation value Jadi ada lah topik nak berbual ni. Tapi kalau nak kata saya percaya ke tak, saya mengambil pendirian macam ni. Keris apa ni semua ni ibarat macam perhiasan mata saja. Just a collection macam kita lah. ada hobi macam tu, kita ada kemampuan. Hobi jadi lah. ini hobi lah. Jadi saya tak ada saya taksub nak kena gini. Ada orang maaf cakap lah, dia jumpa saya, Pak Jo, boleh tak saya nak keris nak gini. Very specific. Saya pun sudah tanya, kenapa spesifik sangat ni? Oh, ngikut orang cakap bagi. Orang cakap, semua orang cakap. Kau kena, you have to experience it. Iyalah. I see. So keris ni adalah sebagai simbol yang mana you dapat go through obstacle. So this is very personal to you. Personal. And kebetulan bila saya dapat keris ni, kebetulan pun I think about 6 months later saya pun naik pelamin. Jadi gambarnya ada kat sini. Ini pun saya pakai kan ni. Pakai keris dia. Boleh. Tak ada masalah. Ni semua sahabat-sahabat saya lah. I see. Wah, keris dia ada Yang lagi satu tu is actually one of this. Itu namanya keris panjang. Saya tutup simpan dulu. Jadi tak terlepas. Tapi kalau berapa harga dia ni dekat dalam your YouTube channel, you ada cakap ke? Dah ada dekat Channel Asia pun dia sudah broadcast dalam 30,000 tu lah. Oh, is it? Back then. Tapi kalau in today's standard, kalau based on collector's value, lebih. 6 figure dia? Seven figure depend, let's say, bab keris ni, it depend on, ada orang yang ada duit, dia sanggup, kalau dia cakap, okay, saya nak beli dapat jual $500,000 US. Tapi buat masa ni ada orang $500,000 dah jual aje lah. Tapi kan saya fikir balik, ini duit 1MDB ke apa ni? Nanti kan aku kena money laundering pula. Sudah. So you akan check lah background orang tu dulu macam mana dia. Tapi kalau contoh dapat offer $500,000 US macam mana? And bukan tak pernah. Pernah. Tapi saya tengok lah. Tapi pasal I also do consultancy, cari barang ini semua. But this all through my companies lah. So it's legit lah. I see. Pasal kalau individual takut juga nanti jadi tu under AML, Anti Money Laundering Act. Nanti confirm saya kena minum kopi dengan commercial affairs nanti. Sekejap Okay, lagi boleh. satu. Okey.
This one, ni pun saya buat pakai waktu saya nak kelamin. Okay. Ni is perak, silver. Jadi silver naturally will tarnish lah. Ya. Jadi ada orang cakap, asal tak polish? Bukan tak boleh polish. Tapi kalau nak tunjukkan betul-betul autentik lama kan. Pasal ni kalau ni dah lebih dari 10 tahun, dah 20 lebih tahun dah ni. Oh, I see. Kalau ini around the same period 2009-2010 gitu. Dia sama macam apa tahu? Macam kalau dalam uniform group kan. Contoh polis ke, bomber ke kan. Kalau orang lama, contoh kalau pakai sarjan dia tak akan tukar Dia takkan cuci. Pasal orang tahu, wah ni sarjan dah lama ni, bila nak naik pangkat. Ni Lau Chow. Lau Chow ni. Okey. Yang ini yang uniknya, yang ini sama juga. Bila saya minta saya nak satu kris ibarat kris panjang ni, kalau ikut dulu dia ada dua fungsi. Satu kris hukum. Kris hukum ni ataupun kris penyalang. Okey, kalau dulu orang dihukum mati, kalau dalam peradaban orang Melayu kita tak hukum gantung, tak hukum pancung, jarang. Biasanya hukum disalang. Disalang maksudnya bilahnya tu nanti the condemned will be made to kneel, tapi kat depan tu dia dah gali dah kubur dia dah. Lepas tu what happen ni, the executioner bilah ni dekat ni kita collarbone ni, bahagian yang lembut ni kan, in between the collarbone ni, dia masukkan bilah tu, dia tusuk sampai ke jantung. Lepas tu keluarkan. Itu cara zaman-zaman dulu. Zaman dulu punya execution. Jadi tak salah saya, Henry Wallace, one of the British punya colonial observers, pernah catat dalam catatan sejarah dia. Macam gitulah hukum penyalang, disalang. Tapi biasanya ini reserve for orang yang dah macam example membunuh, merogol, dia condemn. That's for extreme case lah. I see. Dan lagi satu, keris dia memang kena panjang macam ni lah. Dia akan panjang lurus. Dia tak akan berluluk. Dia cucuk jalan hingga ke jantung. Sampai ke jantung. Sebab tu memang boleh mati Tapi itu pun yang panggil bloodless execution lah. Pasal bila dia orang tarik keluar, dia orang dah letak kapas kat situ kan. Jadi kapas tu yang berluka lah, tapi darah tak mencurah-curah. Kalau pancung, mancut-mancut darah ni. Jadi apa tu? Lagi satu fungsinya, kris, dia orang panggil kris mandat, kris kuasa. Kalau you tengok macam raja-raja, Malaysia raja-raja kan, bila dia orang ditabar atau naik ke mahkota tu kan ada satu kris panjang. Itu kris kuasa lah, kris mandat, melambangkan simbol authority dia. Macam misalan kalau dulu raja-raja, macam misalnya dia ada royal decree nak bilang orang rakyat jelata semua kan. Raja tak turun buat the declaration, betul tak? Pasal dia raja, aku raja, takkan aku nak pergi buat the announcement. Dia panggil orang mungkin bendahara ke menteri ke, macam the equivalent of today's prime minister dia turun, tapi dia akan bawa raja betul punya kris. Dengan duli yang maha suci, bla bla bla. Untuk tunjukkan yang mana memang ini titah daripada sultan ni. Correct. That is the rationale. Jadi orang dulu tengok, ni macam walaupun sultan physically tak ada kat situ, tapi dia tengah ibarat dia bawa tu sultan ada kat situ lah tu. Jadi sama dia kalau kita tengok macam kalau daripada segi the Chinese emperor dia orang pakai apa? Royal seal. Betul. Menteri datang bawa, royal seal, orang semua tu kau tahu terus. Jadi sebab gitulah. Jadi yang ini yang buat unik sama juga. Bila saya cakap saya nak satu kris kuasa satu. Ini pun tempah juga ni. Ini konsep tempah juga. Saya cakap terpulang pada tukang nak buat macam mana. Jadi bila tukang buat tatahan, ni pun tatahan perak. Jadi ni yang kelakarnya, dia terus letak kepala singa. Ini dia design kepala singa. Kepala singa. Saya tanya, apa saja tukang buat yang gini? Ni nak makan ni Pak Jo dari Singapura. Lepas tu belakangnya bulan bintang. Nak kena Islam. Okay. So this was one of the few commission yang I know this is the original. Back then tak gambar memang ada makna dia lah sebenarnya. Tapi makna tu akan more pada you reflect the character of the tuannya lah. Yalah, betul ya. Dan ni kris dia macam mana ni? Macam ni. Ni straight Ni straight. Ni tak ada macam tak. Kalau kris penyalang, kris hukum, dia biasanya kris mandat biasanya dia akan lurus. I see. Boleh saya cuba? Boleh. Okey. Masya-Allah. Actually saya ni left-handed. Boleh. Kalau left-handed boleh pusingkan daripada untuk sesuaikan juga. Sekejap saya buatkan Okey. Kidal Saya kidal. Unik. Okey, kidal tengok macam mana rasanya, comfortable macam mana? Macam gini comfortable gini. Okey, sekejap Tinggal sikit. Dia kidal pun. Okey. Boleh tarik keluar.
Gini Boleh. Oh, Masya Allah. Sebab tu keris ni unik ni, dia tak dimatikan awal. Kalau orang tu memang kidal, dia pergi perang, dia akan matikan. Betul kali saya pernah jumpa keris pasal apa pasal ni macam ni mesti left handed ni. Tapi dah dimatikan ni, dia dah mungkin letak satu resin, jadi dia akan macam glue lah. Macam orang dulu bagi dama. Tapi tu sebenarnya boleh undo juga, tapi cuma kena panaskan je bilah je lah. I see. Ini memang you maintain keris ni tajam ke ataupun you... Kalau ikutkan, sekejap Okay. Nanti saya lupa nak cakap Boleh. As of 2 Julai 2025 under GUCA Act, Guns, Explosive and Weapon Control Act. Tahun lepas, ni kena Singapore lah. Baru dah Singapore. Okay. Setiap collector keris mesti ada lesen to possess. Right. License to possess. Saya ada lesen, nanti saya boleh tunjuk nak pembuktian. Saya berlesen ya. Saya berlesen. Bekas sebarang ya guys. So nak kena ada lesen untuk korang possess all the dangerous weapons lah. Yes. Okay, guns and apa-apa dengan Explosive Weapons Control Act, GUCA. Yes. Ini tapi jenis syaratnya kalau keris tu tak tajam, macam betul-betul macam macam example Caesars Gallery kan dia jual dos tu, itu tak payah lesen, tak payah lesen. Dia nak test whether tajam ke tak, ada 2 test method. Lepas tu dia tak boleh temirang tau, pasal dia suruh buat itu test maut. Pecah lubang. First dia panggil the rational person test. Okay. Misalan kalau sekarang saya tanya, Razi, you tapak tangan tak ada, saya nak celit, berani tak berani? Tak berani. That is the rational person test. First tu dah tahu, ini tajam. That's one. Second test is actually, you ambil kertas ke apa, kalau dia boleh potong, tajam lah. Itu memang need license to possess. I see. Tapi kalau macam misalan dia macam belakang sudu, buat macam orang tak potong kertas, tak tajam lah tu. Itu tak perlu lah. Sebab tu kadang ada orang jual cakap, this for display, so iya ke? Tapi kalau ada GUCA Act, you have to prove. So every keris ni nak kena go through the licensing? Yes. I see. Jadi bayangkan bila dia enforce it as of 1st July last year kan, saya ni banyak collection. That's what Tetapi over the years, I do it like again, scientific method. I always document, I always catalog my collection tau. So I have an entire ledger of all my collection dengan gambar, length apa, kat mana, bila aku dapat, macam mana, semua documented. Jadi bila submit tu kan, semua tu aku bagi semua sekali jalan semua kasih bagi. Then for apa tu, ada Arms Explosive, GUCA punya division, dia orang minta like a few example, macam if you notice kan, all my house semua ada CCTV, betul semua kan. Yes, that's one of the requirement. They want macam you have camera facing the door tak, gini gedak guru. Lepas tu baru dia approve. Mula-mula yang buat saya jadi macam tak keruan, dia cakap licensingnya $180 ke $150. Okay. Saya ingat, is it per piece? Kalau per piece pengsan. Mahal lah. Siapa yang ada lebih 100 maut takkan tu. Jadi that time bila tengok dia punya guideline pun, saya macam susah sangatlah, saya tak faham ni. Jadi saya pun pergilah buat appointment, saya berbual dengan officer dia sendiri. Itu saya dapat tahu, tak, 150 tu valid for 5 years. Whatever you submit, they count as one submission. Right. So $150 saja. So $180. Declare semua keris yang you ada lah. Tetapi kalau macam misalnya kita ni collector, kadang-kadang every few months kan kita ada collection baru kan. Itu tak ada in their record tau. Jadi kita nak kena update the record, say kita ada this new set of collection masuk berapa gedak-geruk, dan kita bayar I think amendment fee, I think $80 ke apa. So kena declare lah. Kena declare, yes. I see. Pasal kalau ikut GUCA, kalau you are not licensed and somebody report you and they check you tak ada, semua ni dia orang akan rampas. Yes, they will seize. Sebab tu ni jangan main-main. Okay. Since you are keris collector kan? Yes, saya. Taming Sari tu wujud ataupun tidak? Kalau nak ikut sedap cerita atau mitos ni, kalau pasal I take it simple tau. Taming Sari tu cerita sebenarnya asal dari mana? Asalnya dari sejarah Melayu. Saya ada bukunya. Saya ada. Sejarah Melayu ni karangan siapa? Kalau ikut cerita, ini macam ibarat cerita orang istana. Kalau betul-betul buku sejarah Melayu tu, bila kita baca macam silent reading, dia punya feel tu tak ada tau. Tapi menurut sahabat saya pun, Profesor Azhar dari NUS, dia cakap, tak Pak Jo, ini nak kena baca, you have to voice oratory, you have to voice it out. Jadi kita try lah baca macam loud reading gitu lah. It is for storytelling. Jadi
kalau dah namanya cerita kan, dan sebenarnya sejarah Melayu apa je tujuan nak menunjukkan raja-raja gini, raja-raja was wow, that kind of thing, jadi kalau ikut cerita, it is actually a form of literature. It's not historical fact. Oh, see. Dia macam ibarat apa tau, sejarah Melayu tu ada macam example Singapura ni Bilang kata dah 1400 dah wujud. Kalau ikut sejarah kajian, yes, it's aligned. Tetapi sekarang ni sejarah Melayu pun ada 2-3 author ya. Dia ada yang dekat Aceh punya version. Jadi mana satu. Jadi nanti dia ada some slight differences. Okey. Tapi kalau nak ikut daripada segi sastra, literature sastra, I just take it as it's a myth. Because we don't know which one is apa yang what is the truth lah, kita tak tahu. Tetapi we also not to discount 100% benda tu total myth pun tak boleh juga, because most mythology actually has a root in truth. Okay. There is definitely some truth to it. Betul. Tapi memandangkan yang kita pun tak boleh pastikan kesahihannya tu macam mana kan. So we can take it with a pinch of salt. Mungkin ini saya pakai ni the late Professor John Misick, also one of my good friends. He also mentioned don't discount everything at face value. Okay, faham. We can take note of it, but to 100% believe it and take it as the truth is very risky unless evidence, because facts and evidence can change over time. So jangan terlalu taksub lah. Jangan terlalu taksub. Kita cuma dapat tahu sejarah dia pun dah okey lah. Yes, correct. Pasal macamnya kalau dia orang cakap sekarang ni Tamim Sari dengan Sultan Perak. That's what people say lah. Katanya lah. Tapi whether is that the Tamim Sari? We don't know. Kita tak tahu. Pasal Tamim Sari, dia macam nama. Kalau ikut mitos, yelah gini-gini hang tuah dengan ini cerita, itu mitosnya. Betul. Tapi kalau macam saya boleh cakap, ini Tamim Sari saya lah. Ini saya punya Tamim Sari. Faham? I can give it pasal benda yang nama yang dah yang disanjung. Disanjung. Okay. So, ini ada kerambit Ini bukan kerambit. Ini beladau apa nama ni? Ini dari Sumatera. Ini bukan yang Gurkha pakai ke ni? Bukan. Tapi dia corak je, dia ada sikit, ada some common factors lah kalau in term of the history of world weaponry kan. Semuanya ada macam foundation somewhere. There's a common foundation there. I see. Okay. Ini dari Sumatera. Boleh pegang tak tengok? Ini daripada tanduk kerbau ni. Oh, ni daripada tanduk kerbau? Tanduk kerbau. Ada orang mengatakan kalau kita nak go to a bit mystic yang mengatakan keris ni dia tak kosong-kosong. Okey, ada yang mengatakan keris ni berisi. Jadi kalau kita kalau keris ni kalau berisi ni nak jaga-jaga. Pasal ada kadam dia. Ada dia punya jin dia ni. Jadi ini keris ni jangan main-main sembarang. Ada penjaga je, pendamping je. Apa pendapat Pak Jofe? Okey. Pada saya subjek mistik itself tu itu is like a separate subject by itself. Okay. Sama juga macam misalnya saya balik pada basic agama kita kita pun ada solat kan, ada kita punya amalan-amalan tu. Zahirnya yang gerakan tu semua itu yang zahir. Betul tak? Betul. Niatnya apa? Niatnya apa? Niatnya zahir ke batin? Niat kita batin. Jadi itu dah kan ada yang spiritual dengan yang fizikal. Betul tak? Betul. Sama juga kalau bab pemahaman. Kalau macam orang dulu especially might is right kalau kata orang putih tu kan. Bahasa siapa yang kuat dialah yang bertahta. Betul tak? Betul. Jadi kalau misal you nak jadi ketua atau raja sekelompok sekampungan ni, nombor satu, you mesti ada the skills, yang physical dia, skill sets. Okay. Nombor dua, you mesti ada pada pandangan orang awam, you ni mesti ada sakti dia, macam ada luar biasanya tu. Jadi ini memang boleh protect kita lah, contohlah. Jadi ni part, that's why I say there's a different subject matter entirely. Yang kalau macam misalan, kalau bab keris, nak cakap bab mistik kan? Pernah dengar dia orang cakap, keris besi 7 pa. Besi 7 pa. 7 pa. Bahasa besinya mesti ambil daripada 7 daerah. Dan daripada huruf pa, ni macam parang, payung, pagar, paku. Pisau ke apa. So 7 pa. 7 pa. Okay, ini pun some some studies pun ada some debate, is it pa alone atau pa alif, pasal most of it
saya tengok is actually pa alif. Pasal kalau just huruf pa, macam-macam pa boleh pakai. Kalau ikut pasal ini pun saya kaji bila saya tengok huruf Jawi dulu yang that was documented. Kalau pa je by itself, oh ini banyak ni boleh pakai ni. Tapi yang common macam parang, paru bukan parang Itu bukan tu. Jadi kalau kau bab besi, parang, paku, pisau, pasak. Itu pa alif. Jadi terbang. Jadi kalau ikut cerita ni, kalau macam misalnya dulu guru cakap nak khatam orang habis, kau kena cari 7 pa di 7 daerah gedak-gedak. Jadi anak murid pergilah 7 tempat pergi cari ini. Cari besi dia. Cari besinya Untuk jadikan keris. Jadikan keris. Tapi biasanya syaratnya yang terbaik macam pisau atau parang. Parang mesti parang patah, paku patah, panah patah. Semua yang patah saja. Ada huruf pa je kat alif. Ini dalam satu video saya pernah leraikan ini. Kalau ikut bab mistik, kau nak percaya mistik. Sekarang ni misalnya saya zaman moden, saya dah cari dah barang ni, saya buat keris. Dia apa yang magicnya kat situ? Ada magic dia? Ada? Tak, bukan. Saya tanyalah logik ada tak nampak magicnya? Ada orang cakap lah Dia percaya. Tetapi kalau now I reverse it, you look at it from it rationally. Okay. Setiap macam pasak, pisau, pagar, payung ni semua is actually a vocation tau. A job vocation. Kalau parang biasanya orang dulu buat clearing the land. Betul. Panah pergi hunting. Pagar macam nak buat, pasak buat rumah. You know? Jadi misalnya anak murid yang bijak sana, dia look at the wisdom of that. Dia pergi ambil. End up you balik, on top you dapat that 7 syarat yang besi tu. You pun ada 7 skill set, betul tak? Betul. Faham saya. Kalau in modern days, you have 7 skills, you can get 7 streams of income. Betul tak? Now sekarang ni bila you ada skill set, you balik ke kampung halaman, orang yang kampung ni you pun ajarlah buat apa gini. Naturally, people look up to you, betul tak? Pasal you are the subject matter expert. Saya nak cari besi pasak ni, saya dah boleh buat rumah ni, dapat besi pasak ni. Saya nak cari parang, saya dah boleh potong, clear the land, pakai parang. So I learn a new skill set. Correct. Jadi now, and also remember balik pada apa pasal 7 daerah. You pergi 7 daerah, number one, you kalau masuk kampung baru, what you have to, you boleh cakap aku nak cari gini, tak boleh, orang tak layan. You must be humble. So when you are humble, you dah berbuat bersilaturahmi dengan orang sana. Jadi sekarang bila you balik, sekarang you ada 7 sahabat, 7 kampung. Betul tak? Jadi misalnya kata kampung you Lanun ke Perompak datang nak buat onar kan, you pun calling mayday, SOS. Agak tak 7 ni datang tak bantu? Datang bantulah. Itu yang buat you kuasa. Jadi ibarat you kalau ada itu keris, you are reminded, it's like mnemonics. You ingat ni, ni dulu aku ada sahabat kat kampung ni gini. I ada connection there, I got network there. Jadi itulah yang that's the whole intention. That's the whole intention, the wisdom behind besi 7 pa. Jadi sama dia pasal orang Melayu kita, bab ilmu Melayu dulu. Dia punya falsafah sebenarnya I summarize in English. Teach the wise, mislead the foolish. Tangkap tak? Teach the wise, mislead the foolish. Kalau you take it at face value, you ingat ambil gini dah boleh jadi magic, dah boleh power. Jadi kalau you look at the wisdom aspect, the wise aspect. The wise aspect is more rational, more practical, betul tak? Ni belum pergi masuk bab dia punya yang mistik-mistiknya tu. Kalau bab mistik balik, ni bab kebatinannya. Memang ada tak macam keris ada pendamping lah, keris memang ada berlaku bukan ke? Memang ada. Goes back to tuan empunya diri. Kalau dia nak, by all means dia boleh buat. I see. Macam contoh di keris saya, Misalnya. Saya nak ada pendamping. Nak ada pendamping. Boleh. Saya ajar Razi, ni amalan ni gini buat dia punya tumbal, buatnya apa, dia punya sacrifice ke ataupun apa. Nanti dah panggillah benda makhluk tu. Itulah macam tadi I think kita berbual tadi itulah namanya perjanjian tu ibarat macam keris ni jadi hidup. Jadi syarat perantaraan. Jadi macam I make a deal with you. Macam kalau kita manusia dengan kita ada kontrak kita sign, betul tak? Betul. Jadi kalau dengan makhluk halus, ini nak sign macam mana dia? Takkan pen raib nanti kena cakap tak wujud ni. Jadi dia dah a deal
secara dilafazkan ke ataupun diniat, tapi biasanya dilafazkan. Pasal makhluk ni pun akan dengar. Makhluk ni tak boleh tahu apa isi hati kita. Oh, dia tak boleh tahu. Ini saya pegang pada Quran dan Sunnah. Isi Allah dah hati cakap cuma isi hati Allah Allah je tahu. Betul. Jadi kalau siapa cakap dia tak baca isi hati, aku cakap ni pembohong lah. Betul. Okey. Jadi bila makhluk tu dia dah agree, sekarang ni ikut saintifik juga. Dia daripada makhluk gaib, alam gaib. Betul. Alam gaib, now I go back to science, quantum science now. Okay. Physics. Okay. They are vibrating at a different frequency. Betul tak? Betul. Jadi, tetapi their frequency, dia orang boleh nampak kita. Betul. Cuma, they actually cannot cause harm to us unless we allow it. How do we allow it? Bila, nombor satu, kita percaya. Yang dia ni, ni makhluk halus boleh membuat apa? Aku jadi kuat lah contoh. Buat kuat atau membawa malang pada seseorang. Betul. Okay. Jadi, and our frequency, vibration frequency also is different. Lepas tu, orang normal biasanya tak boleh nampak alam sebelah. Memang betul. Pasal, kalau orang, ini pendapat saya lah, dari pengalaman. Okay. Jangan marah saya, jangan kecam. Sekejap lagi nanti aku kena condemn. Ini pengalaman. Jadi kalau macam misal, orang tu cakap, saya boleh nampak. First saya akan tanya, malaikat boleh nampak? Rahmat Tuhan boleh nampak? Pasal kalau kau mengaku, hijab dah terbuka, ini semua kau boleh nampak. Betul. Bukan tak ada orang macam ni, ada. Tapi yang Allah berikan, tapi asal orang ni dia senyap, dia tak cerita pun. Mungkin kalau dia pun senyap dia pun macam kasih kias-kias, kita fikir sendiri je. Tapi kalau fikirlah kan orang cakap, saya boleh nampak ni, hantu ni, jin ni, ada ni, ni ada pendekar. Wow. Semua yang pelik-pelik je, tapi kau seorang nampak, aku tak nampak. Okay. But okay, saya terdigress siap. But again, you make a deal with the other side. Now sekarang ni that thing, in order for it to anchor itself to our reality, jadi dia boleh buat dia punya sakti ke ataupun dia punya, he can do the job in this realm. Untuk kasi kita sesat lah contoh. Misalnya example lah, kalau macam orang cakap hantu kan is, kalau benda fizikal dia tembus, betul tak? Tetapi kalau once is bonded on this reality, baru boleh nampak dia boleh gerakkan benda secara gaib, betul tak? Pasal tapi dia mesti ada sumbernya. Macam misal orang pakai susuk tu baiza jarum ke, batu ke, belian ke, itu semua kosong. Tapi bila dah masuk makhluk ni, dah buat perjanjiannya, okey kau agree lah dia punya syarat, terms and condition. Apa pula kau pergi masuk dalam badan kau? Dia benda kat dalam kita lah. So it become an extension of yourself. I see. Ini bab mesti memanglah kadang tak dirampaikan. Kalau orang tanya saya buat tak tahu, tapi saya tahu banyak. Tapi kadang pada saya, is that knowledge worth sharing? Sometimes mendatang keburukan. Jadi saya kasih kias-kias sudah lah, basic lah. What do you think about pendapat Pak Jofe tentang orang yang suka buat deal dengan makhluk gaib ni untuk contoh masukkan dalam keris supaya keris ni hidup? Apa pendapat Pak Jofe? Macam mana ni? Keris hidup tu biasanya, example dia nak hidup sebenarnya bukan keris yang jadi hebat. Tak, sebenarnya dia yang hebat, tapi dia nak anchor benda tu, jadi dia boleh panggil at any time. Kalau pendapat saya lah kalau sebagai seorang Muslim, as a Muslim, saya cakap janganlah. Jangan. Syirik Kalau ikut hukum, dah jatuh syirik. Pasal kepercayaan you dah teralih kepada makhluk. Bukannya minta tolong pada Allah je, kita percaya kepada makhluk. Betul. Dan apa yang saya perhatikan dari pengalaman, dia makan diri, dia akan makan diri. Baru-baru masa you sihat, you kuat, memang nampak you power lah, sepower-powernya, tapi cukup masa meninggal juga. Betul. Saya kongsikan kalau saya ada nak meninggal pun susah kan? Yang saya pernah tengok yang ada yang dia tak sempat nak lepaskan, atau tapi yang biasa yang masalah nanti anak cucu lah. Pasal benda ni perjanjiannya turun-temurun pasal apa? Biasanya perjanjian mesti ada menggunakan darah. Dia dah pakai darah, dan DNA. Kita pakai sains pula. Dia DNA, kalau kau ada anak cucu, is your DNA. Jadi dia orang ni tak tahu apa-apa. Dia terbabit. Walaupun kau dah mati. Jadi, is it worth it? It's not worth lah. Tapi ada orang, dia take it, tapu dulu bapak aku hebat. Okey lah, terpulang lah. Tapi kita cuma boleh doakan dia. Pasal saya yakin, Allah tu maha pengasih. These people normally nanti at one point dia akan dapat macam konflik tau. Aku tak sampai bila nak macam gini. Itu dia akan cari macam mana nak buang, tapi masalahnya kadang-kadang kalau kita ni baik sangat nak bantu, fardu kifayah, tapi lepas tu aku yang kena. Anak bini aku yang kena kacau, sudah. Jadi ada setengah yang perawat atau yang nak ikhtiar kan, yang dah melalui ni, dia akan ni kau cek orang lain lah.
I see. Dulu Pak Jofi memang merawat dulu Bukan not in official capacity lah. I Belajar see, tu belajar. belajar. Tapi saya tak boleh lupa lah dulu bila baru belajar kan ilmu ni kan. Oh, pergi mana ni ada kita attack, tembak, attack. Sampai kena marah dengan guru bakul. Oh, kenapa? First thing dia tanya. Dia cakap, "Engkau pendinding, tak ada kau nak pergi serang benda ni." Mula pasal dulu tak faham buat pendinding ni apa ni pendinding ni. Pendinding dia pun same thing. Dia ada yang bab the batin side, which is actually biasanya kalau yang hak kalau cakap yang batin ni pun ada dua, yang hak dengan yang batin. Yang hak ni biasa tu amalan, doa, zikir dan macam-macam lah. Lagi satu mungkin macam example, you mesti pernah dengar macam dia cari macam teras kayu lah, itulah teras gemunggal lah, teras apalah ni. Itu ibarat barang eksternal yang secara semula jadi it happen, tapi entah macam mana dengan izin Allah, mungkin pasal pada saya simple lah, benda pokok-pokok kalau nak ada teras ke, geliga ke, buntat ke, itu ibarat apa tau, macam Allah kurniakan dia special lah. Pasal dia special, pokok-pokok ni semua dia memang berzikir. Ya, betul. Dia berzikir, kalau dia faham kan, dia berzikir. Jadi bila dia berzikir dah sampai satu tahap dah macam macam mungkin Allah mengatakan, oh kau ni betul lah makhluk yang tunduk pada aku, kata kau special, kau ada ni geliga ke, teras ke apa ke. Jadi teras akan inherit that properties. Bukan, tapi tak semesti trust ada kuasa tak, tapi entah macam mana, pasal bila betul tu berzikir, zikir tu masih hidup tak kat dalam manusia. Jadi sebab tu makhluk halus sekali yang tak baik ni dia pun tak suka. Itu logiknya, kali logik lah. I see. Cara you terangkan ni lagi senang faham daripada ada orang yang mengatakan macam ni keris kau ambil kau jangan sembarang tau. Pasal ada teman saya ceritakan saya, dia pergi pancing. Kalau dia ternampak dekat atas laut tu, dekat atas tu ada kerambit. Okey. Kerambit mana boleh float? Kerambit tak boleh float kan? Jadi kawan saya tu ambil tu kerambit. Ambil kerambit tu dia bawa balik, dia cakap kerambit tu actually berisi sebenarnya. Tapi saya tak tahu isi apa lah kan. Itu I have stories yang orang pun cerita macam gitu. Tapi for me simple lah. The situation tu dengan circumstances, kalau ikut logik kalau benda tu sepatutnya tenggelam tapi dia boleh timbul, pertama, adakah ini permainan syaitan? You pergi ambil, lepas tu you lemas. Boleh jadi. Okey, nombor dua, kalau walaupun you ambil, ada chance kemungkinan pernah ada perjanjian tuan empunya dulu, dia ingat main buang gitu aje. But you must not forget, no. You made a deal, you anchor that thing here, kau buang barang tu, tapi barang tu masih ada. Jadi you fikir, okay, ni I suka pakai the energy of Harry Potter. Voldemort punya Horcrux tu, dia dah pecahkan semangat dia kan. Betul. Lepas tu dia buat apa? Dia sembunyikan. Apa sahaja dia sembunyikan. Selagi benda tu tak musnah, tak dilepaskan, kuasa dia masih ada. Dia faham tak? Jadi kalau macam misal in that situation dia terjumpa, memang ada caranya untuk pisahkan lah. Tetapi takut perjanjiannya bahasa ibarat dia macam dah macam cerita Thor tu lah. Whosoever holds this hammer shall hold. You ambil dengan tu pun dia ikut lah. Itu je masalahnya. So senang cakap, kalau macam let's say contoh dekat luar, kalau korang terjumpa keris ke, terjumpa kerambit ke dekat tepi-tepi ke, bukan cakap apa, tapi tak perlu ambil ke ataupun ambil aje? Ini ikut masing-masing. Kalau dia rasa cuba kita saya tengok kalau ini agak berat ni. Ini berat ni. Berat macam orang lain. Tetapi kalau ikut pengalaman saya lah, most of the time sebenarnya tak ada apa-apa. It's actually dia punya diri tu, mungkin dia pun sebenarnya dah ada gangguan, dia pun mungkin biasanya orang dia tak cakap dia pernah belajar benda pelik-pelik tapi tak buang. Jadi sebab tu benda dia macam magnet tau. Dia seorang dia mengalami, kita simpan dia tak ada pun. Tak ada. Bukan nak cakap besar. Tapi ni saya cerita. Let me tell story about my first craze. Your first craze My first craze. Alamak. Sekat sini. Depan. Ini my first craze ni. Ni. Ini sebenarnya kalau ikut corak keris Madura. Keris Madura tapi dan kalau keris Madura, kalau dia mesti pernah jumpa lah macam gini lah. Bernaga, bernogo apa semua. Tapi ini ibarat keris-kerisan lah. Yang buat ni dia mungkin pengrajin keris. Maksudnya dia belum tahap empu, master, dia masih apprentice, dia masih belajar pengrajin buat ni semua. Jadi sebab tu kalau orang cakap ini keris antik, keris antik ini tak ada ciri-ciri antik pun. Kalau nak cakap ini, for me I take it as kebetulan. Pasal dulu, bila bayangkan baru dapat boleh.
Wah, yang mana tu saya duduk pakcik-pakcik kedai kopi apa kan. Oh, ini kau ini power hebat ni. Oh, macam-macam cerita lah. Jadi, ceritanya satu hari tu okey, ini saya nak kasih demo sikit. Okey, boleh. Saya macam abang ni pakcik lah Pakcik dia kata, "Ya ke cik, ni kau hebat ni." Saya rasa Allah je hebat. Cakap saya rasa saya lagi hebat daripada Chris ni. Saya cakap macam gitu, sebenarnya Chris dia patah kat sini. Pong, patah. Dia patah, kita pun datang mana? Apa cerita dah pakcik saya. Kau dah offend pada saya. Offend apa? Allah yang patut kau takut. Apa kau takut benda lah ni? Tak masuk akal. Jadi saya fikir, alamak, macam dia You cakap gitu terus patah. Dia terpatah. Padahal dah berapa bulan tu tak ada apa-apa pun. Sekali saya terfikir, alamak, dia clean cut tau. Clean cut bahagian-bahagian batang dia ni. Jadi macam mana nak pasang gam pun dia kata tanggal. Ini ceritanya. Jadi saya tanyalah ayah saya. Ya, macam mana? Macam mana dia patah ni? Saya cerita, dia pun ketawa. Tak apa. Dia ambil dia vice, dia clamp, dia ambil drill. Drill masuk balik letak epoxy dah. Jadi. Nanti tu dia Tak apa. apa yang tu tak ada bumi pelik-pelik. I see. This was the first incident macam ni. Second incident was with a friend. Dia punya crash pula. Sama cakap, aku mulut gatal. Ya ke? Aku rasa aku lagi hebat lah. Patah. Terus, dengan Pak Jom kau jangan kasi semangat. Nanti crash kau patah. Itu ceritanya. Wallah, but I think it kebetulan. Kebetulan patah lah. Tapi yang kelakarnya sampai hari ni, yang member kenal, bila tunjuk crash, Pak Jom kau jangan cakap sembarangan. Tak, aku diam. Pak Jo, betul tak orang cakap keris ni boleh berdiri? Boleh! So, nak bila diri macam mana tu? keris boleh berdiri ni, maknanya dalam tu ada energi, ada pendamping atau kadam. Betul ke, Pak Jo? Okey. Macam keris Pak Jo ni boleh berdiri ke tak ni? Semua boleh. Semua saya boleh dirikan. Sebab tu next question saya, diri macam mana? Kalau diri dia macam misal saya tepuk, tiba dia bangun berdiri, itu ada jin lah tu. Ada jin. Pasal kalau macam gini, bangun diri, tak diri punya. Tak diri. You have to make it stand. Okey, so macam boleh demo tak? Boleh. Berdiri. Sekejap, Okey. Kita clear ni cepat. Kita clear dulu pelan-pelan. Pak Jo ada batu-batu juga saya nampak. Ada cincin kat sini. Ni semua your collection juga Pak Jo? My collection over the years lah. Sekejap, Okey. Salah. Interesting Pak Jo Pak Jo ada banyak collection tau guys. Tapi aku tak tahu lah kalau korang nak try offer dia one of his collection kat sini. Aku rasa satu collection tu can be like 500,000 USD paling murah. Paling murah. Dia jual terus nama aku. Macam ni yang tengkorak ni contoh ni yang putih ni. Ini dah 1.6 million bro. USD. Nampak? Yang ni 1.6 million. Dengar boleh, percaya jangan. Percaya jangan. Okay. Example lah. Yeah. This one interesting. This piece I acquired from Argentina. Sampai ke Argentina benda ni boleh Argentina pun buat keris? Pasal biasalah kan orang merantau ke ataupun dia have work here before, bila dia balik negeri dia bawa balik. Tapi bila dia meninggal, anak cucu tak tahu, dia buat auction, tengok harga berapa tuan. Okeylah aku belilah. Aku angkatlah. Okey, ni kaca Okey. Bismillah. Tak tahu ni bergerak ke tak bergerak. Dia bergerak. Nak dekat kayu. Sekejap susah sangat. Jadi, tak apa, pelan-pelan. Pasal kerana dia punya sarung dia ringan. Tapi macam nak kasi berdiri dia memang macam gini lah sebenarnya. Dia ada dia punya teknik dia. So rupanya nak kasi keris berdiri dia macam gini. Tapi Pak Jo cakap tadi memang make sense lah. Pak Jo Fair dia cakap apa, kalau kau suruh keris berdiri, bangun. Kalau keris tu berdiri, tu dah nampak sangat lain macam lah kan. Kalau korang yang tengah tengok video ni, to those of you pakar keris ke apa kan, kalau korang memang boleh demo keris berdiri, contact aku. Aku nak tengok. Itu saya pun nak tengok. Saya pun nak tengok. Saya pun nak tengok juga.
Dia kena buat live depan mata, tak boleh kan video tak boleh pakai plan video lah. aku boleh pakai green screen. Takut ada tali. Kalau tak boleh tak apa Pak Jofi. Kan boleh. Nak buat nak dekat berdiri boleh berdiri So, a lot on my videos bila saya buat dia boleh pasal dia kalau tak boleh berdiri tu, gini pun sebenarnya boleh. Dia ni pun boleh berdiri? Gini pun boleh, dekat hulu dia boleh berdiri. Ni satu keris ni saja yang boleh berdiri ke atau ada keris-keris Semua lain? boleh. Semua boleh berdiri? Cuma kalau itulah dia nak kena buat, nak kena tenang. Kalau saya cuba Pak Jofi boleh? Boleh, tapi sekejap Okey. Nak kasi demo dulu. Pak Jofi demo dulu. Tapi kalau aku dah try, takut energi dia kuat sangat. Kan? Pasal nanti aku try. Tengok. Ni boleh berdiri Ini dari hulu boleh, dengan the tip pun boleh. Pasal logik dia simple. Dia sebenarnya yang empunya diri tu, how calm is he? Bila kau macam ada banyak kamera, kadang bila buat sendiri sekejap je ni. Bila ada kamera macam alamak ni macam ni pressure. This one way. Jadi daripada hulu, actually hulu tak kisah tak. Ada orang cakap alah pasal hulu dia straight. Tak ada. Saya hulu yang pelik macam akar kayu pun boleh berdiri. Sekejap nak kena cari. Okey boleh. Saya tak puas hati nak kena buat macam ni juga. Yang macam gini macam gini orang tengok baru real nanti. Pasal sebenarnya dimetrik dia masih ada an angle. Yalah. Dia punya centrifugal. Dia punya apa tu center of gravity. Center of gravity dia. It's science lah actually. Yes, it is science. Tak tahu asal ni benda pula hari ni dia macam bergerak-gerak pula. My mat mana pula? Normally I pakai a non-slip mat. Jadi dia boleh berdiri. Nak dekat. Nak dekat dia. Alhamdulillah. Kan? Memang boleh berdiri. Boleh. I see. This is interesting. Jadi sebenarnya guys, kalau korang nampak adalah siapa-siapa buat keris berdiri macam ni, kalau dia cakap keris ni kan, jangan main-main. Ni ada dia punya barang dia ni. Ni kalau salah pegang ni, rezeki lagi. Itulah salah lah tu pasal rezeki daripada Allah kan. Misalnya tengok, ini hulu dia akar kayu ni. Ni akar kayu. Ni akar kayu. Tapi jenis kayu Bali lah. Ni Bali. Ni udah Bali. Kalau pasal Bali pun dia satu kali kalau dah berdiri je dah okey Dah berdiri je dah okey Ya, kalau tadi nak cakap kan, orang cakap ni pasal dia ni uneven apa, ni kayu. Itulah. Ni pun dah lah. Alah. Syarat dia satu, dia punya kalau dia punya sarung dia, pakaiannya tu berat, dia tak bergerak-gerak, itu dah kira advantage lah. Tapi kalau dia boleh bergerak, make sure dia macam ni lah, kita hadang dia tak bergerak, dia bergerak jatuh lah, ya tak? Yalah. Tapi kalau dah boleh tu, tengok. Tak jatuh. Tak jatuh dia macam gini. Semua boleh, kalau nak buat penat lah, saya nak buat satu-satu bangun. Ni. I see. Wah, so maknanya ini kira apa bukan mukbang, apa dia panggil ni? Kira-kira Pak Jofi dah break the apa ni? Mythbuster. Apa tu Debunk. Debunk. So Pak Jofi telepon debunk tentang sejarah keris ni yang mana kalau mungkin kalau keris boleh terbang tu itu dah lain topik daripada lah. orang boleh, saya boleh buat dia terbang. Saya ambil, saya campak je, terbang lah. Saya campak. Kau terbang. Okey, Pak Jofi.
Wah, thank you so much Pak Jofir. A lot of information yang telah Pak Jofir kongsi kepada kami dan juga kepada penonton-penonton lah yang mana yang nak tahu lebih tentang keris ke apa ke. Kalau nanti actually saya terlupa sampai terlupa. apa lagi? Ni sebenarnya sini muan saya dah standby juga tadi. Ni lagi banyak lagi. Lagi style lah. Ini keris apa ni? Ini daripada Moro, Filipina. Filipina dia sundang, dia jenis sundang lah, kita panggil sundang. Dia macam pedang. Itulah Ni. Saya terus terang saya tak minat sundang. Dia sebab tu saya koleksi tak fokus pada sundang lah. Tapi ni tengok. Ui, besar ya. Kalau ikut cerita daripada orang Moro dulu bila dia berperang dengan itu orang Amerika kan. Sundang ni kalau dia tatak mu putus sebelah. Half, dia cut you in half. Badan boleh potong? Badan boleh putus. Dia sundang ataupun dia barung. Ni masa tu. Kalau nak boleh pegang, tengok boleh rasa macam tu berapa berat dia. Baik, dia berat boleh terpotong tangan. Okey, baik. Berat so ni sundang. Ini daripada Filipina. Ini Moro lah. daripada Moro. Daripada Philippines lah tu. Kalau Moro sekarang dah under Philippines lah, pulau-pulau je. Nampak ada gaya tak guys? Nampak. Jadi He-Man. Dia kena ada style dia tau. By the power of Beskar. And yang ini is sometimes in my journey sometimes kita jumpa keris bahasa kadang dia tak lengkap, tak ada sarung, tak ada apa. Dia ada yang saya dah pernah mana satu tadi. Ni macam misalan. Misalan panggil ni macam hybrid. Hybrid pasal apa? Pakaiannya ni semua baru. Ini hulu ni semua baru. Macam muka Ini macam burung serindit. Betul. Orang Melayu kita panggil burung serindit lah. Okey. Tapi kalau ikut bila, ini bila tua. Bila is the blade lah. Bila blade lah. Ini bila tua. Jadi bila saya datang saya dapat bilah aja. Hulu apa semua tak ada. Jadi kebetulan saya ada ini tak ada bilah. Try test boleh muat ngam. Cantik. Jadi pakaian je lah. Tak ada patah pantang ke apa pakai bilah lain tak adalah. So far kalau ikut saya daripada pengalaman saya, ikut pasal I'm the owner, I'm the collector. Aku boleh sukalah apa. Boleh tengok. I see. Dia boleh carve macam gini So dulu memang orang semua dah skillful Pasal dulu dia yang tukang ukirnya pun kadang-kadang dia punya tools pun dia orang customize tu dia punya gaya kan. Jadi dia orang buat the tools themselves. I see. So ini semua memang kat sebelah luar ke atau nanti akan masuk dalam? Ini nanti akan masuk dalam lah. Macam I said, by that time I was doing for consultancy kan. So then I bawa actually inilah biasanya kalau saya tu baru saya teringat ada satu keris more interesting. Ini kalau untuk alam sini kan. Creme de la creme lah. Untuk alam sini. Orang tanah Melayu, orang dengar cakap keris tajung. Pernah tengok keris tajung? Yang ni hulu je, ni hulu tajung. Ni. Okey. Ni keris dia. Sekejap, sorry. Kalau just tu. My license. Sorry, alamat saya tutup. Ini license to possess. Ini license alamat dah tutup in license to possess guys. So bukan sembarang nak buat video macam ni. And then Pak Jofir memang license untuk ini kena tunjuk pasal takut nanti you pula kena query kan. So betul. I safeguard you. I preparekan ni semua ni. Thank you for that. And ada banyak kamera kat sini dekat pintu semua ada kamera Sorry. Ini keris tajung. Sekejap. Ada a few special thing I think your viewers might be interested. Pasal saya bukan sekadar collect, I do research and I innovate. Innovate. Sekejap. Yang tajungnya sekejap. Sorry. Ini semua dalam ni ada. Ni casing tu memang design sendiri ke atau memang dah ada ni? Ini pasal commercially is available. Jadi saya belum tengok ngam-ngam boleh tu. Ini saya simpan dulu Okey boleh. Tapi tengok dia tak jatuh. Betul. Lama keris ni berdiri tak jatuh sebenarnya. Okey. Sekejap. Semua ada number lock Tak, bila when I bring out for for consultation for display work, ini is a requirement lah. Kalau letak dalam bag dia nanti tak ada permit. Pasal you move from one place to one place, you need license to transport. Right. Itu pun nak kena license. I see.
Sekejap Oh tak, sekejap ni nanti. Ada lagi banyak lagi interesting kedai-kedai yang ada kat sini. Ni alang-alang dah dekat sini, biar saya tunjuk semula kan. Bukan jarang. Ni your viewers pun nanti. Okey. Ini mesti tertanya mana kepala dia. Itulah. Kepala dia ada asing. Pasal tak muat. Asing pasal tak muat lah. Tapi yang itu hari bila saya tunjuk sahabat tu, saya buat lawak. Ni Chris bahaya. Kena asingkan kepala dia, kau tak je hidup. Dah kawan tu percaya tak, saya buat lawak je. Saya buat lawak nanti kepala hidup. Tengok kepala dia je dah seram. Bukan, sekejap. Hari ni bonus lah your audience. Alhamdulillah semua dapat tengok. Okey, tengok ni pairing. Nampak? Ni kepala dia. Ni kepala dia. Ni namanya hulu tajung. Ni hulu tajung. Ni antik ni. Ni antik. Ni antik. Ni semua antik. Ini macam daripada Bali ke bukan Bali? Tak. Ini daripada petani Kelantan. Petani Kelantan. Pasal kalau ikut pahaman orang dulu, Chris tajung ni hanya raja saja layak simpan tajung. You orang biasa, walaupun you orang bangsawan ke apa, but you not darah raja, tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Dia antara dia emas atau swasta. Kalau you nampak perak, itu ada chance it is from the late 2010. That time collectors start nak ikut corak lama kan, ada tatahan dengan emas swasta mahal. Tapi this is genuine antique. Ni genuine antique. Ini genuine antique. Boleh saya cuba? Boleh pegang. Saya keluarkan ni dulu. Kita pasang kepala dia. Okey. Bismillah. Sekejap. Lepas sikit hari saya buat lawak. Ini kepala nanti hidup betul kan? Ni hidup boleh nak hidupkan dia. Begitu je? Okay, gitu je. Tak dimatikan. Dan kalau ikut dulu tajung, ini pun sebenarnya senjata. Yalah, ini betul pun lah. Lirik kat leher memang koyak. Gini belakang gini boleh koyak Dan Chris ni ada satu uniknya. Ini kalau ada mikrofon biar boleh dekat sikit. Cuba dengarkan Dengar bunyi sing. Chris dia berdesing. Kalau ikut apa tu istilah Mak Saleh, dia cakap ini Chris is singing. Dia bersing. Tak semua bilah tua boleh buat macam gitu. And kalau you have the right pairing, kalau if somebody have the same material and it resonate with the same frequency, bila you berdesing, kawan tu mereka nanti akan bergetar, boleh rasa bergetar. Scientifically is sound resonance. Sound resonance Pasal it react. Sebab kalau ikut cerita-cerita dulu daripada hikayat-hikayat dulu kan, bila hero dia macam tu musuh cakap Chris ni akan bergetar. Jadi kalau you put link with the logic, kalau musuh dah keluar kan, dah bunyi gitu kan, dia bergetar kan. Kawan tu pegang, ada musuh. Boleh faham boleh rasa Jadi nak fikir mana yang bab magic tu mana tu? It's science we look at the science first. Faham saya faham. But again I said tak boleh dinafikan. Mungkin ada kemungkinan kalau dia ada Chris ada pendamping ke apa, Chris pun bergegar ke apa, wallahu a'lam. Tapi like I said again, as of today, saya dah nak kat 30 lebih tahun menyimpan. Saya duduk mencari tanya siapa dia, tapi biasa tak boleh replicate it. How? Jadi nak percaya macam mana? Yalah betul lah. Lepas tu saya cakap kalau ada yang pelik-pelik, saya nak tengok. Saya nak tengok. So ini antik Ini antik. Boleh pegang. Boleh, mesti Ini macam dah untuk left-handed je ni dengar cool lah. Macam pegang keris ni macam sedap, macam dia punya grip dia macam best lah gitu. Macam kau nak fight macam gini, kau nak fight. Dia menaikkan semangat Naik semangat. Pasal dia punya grip dia sedap. Saya buka pantun sikit. Dia buka pantun nanti. Chris tajung seindah emas, jatuh ke kaki tak luka. Berpeluk cium bertukar nafas. Lagi? Budi yang baik dikenang jua. Baik. Tiba-tiba off the cuff. Tak apalah, ni nanti tak. Ni letak sini Pak Boleh letak sini. Yang ni pun tak perlu.
Pak Jofe, terima kasih banyak-banyak Pak Jofe. Ya, masa terlalu mencemburui kami. Banyak lagi sebenarnya. Kalau contoh dia nak tengok keris-keris ni, Pak Jofe kena keluar jumpa mereka-mereka ke ataupun mereka boleh datang rumah Pak Jofe tengok? Oh, itu dia set appointment with me lah. Kena set appointment lah. Available, boleh lah. Okay. Apa tu saya jemput datang tengok. Tapi satu kepala $55 guys. Lebih Saya premium. Premium. Sekarang ni saya pun dah license tour guide tau. Oh, is it? I'm a licensed tour guide sekarang. Jadi if let's say kalau korang nak tengok, nak tahu lebih lanjut lagi tentang keris-keris ni, boleh ikut your Instagram ada? Instagram, Facebook, YouTube, website pun ada. The silakan. Chris Collector. The Chris Collector. The Chris Collector guys. Okay, thank you once again Pak Jofe. Terima kasih banyak dengan masa anda yang sangat valuable ni. Okay, untuk kita memberikan untuk Pak Jofe terangkan kita tentang keris. Keris ada yang antik, ada yang sentimental value, ada keris dia yang daripada dulu beliau susah. Dan apabila dapat menembusi kesusahan tu, beliau perlukan satu keris as a symbol untuk melambangkan kemenangan dalam kehidupan Pak Jofe. Dan kalau korang nak tahu lebih lagi tentang keris, can just follow him again. And thank you so much for watching this video. By the way, this vodcast sekali lagi brought to you by Deb8SG. Ada masalah hutang, you know who to contact. 93821253 93821253. Follow Instagram, TikTok dan Facebook Deb8SG dan juga lungsuri laman www.deb8.sg. Jangan lupa subscribe to our YouTube channel rr.unscripted, and also can subscribe to Pak Jofe YouTube channel The Chris Collector. The Chris Collector, ya, saya. The Chris Collector. Wah, dapat YouTube dapat 1000 subscribers Terima kasih sekali lagi Pak Jofe. Thank you so much. Jadi ingat, kalau nak cakap pasal keris, ada pendamping ke, ada jin ke apa, kalau kita mengalu-alukan benda-benda ni, pada saya, syirik lah. Pada saya. Pada Pak Jofe, memang beliau mempunyai pengalaman Pak Jofe dulu, tapi tetap pada Pak Jofe, dia jumpa keris yang macam mana punya unik sekalipun, pun tak ada benda. Dah lebih dari 30 tahun Allah Pak Jofe. jua maha kuasa. Betul. Jadi Allah jua yang maha kuasa. Sekian daripada kami. Don't forget to subscribe to RR Unscripted. Sekian, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. This is forever.